seluar baju tak boleh semua. Tak tahu, saya macam stres lah masa tu. Kasih keluar stres. Penyusunan macam puzzle Ya, lagi satu, saya ni dibesarkan dalam keluarga kampung tradisional. Jadi jemur baju ni, lelaki jemur baju ni dia punya Status. apa, dia punya standard dia jatuh lah. Malu lah. Saya sedia baju tau. Orang kampung Dia dapat. membesar cara gitu. Okey. Nanti orang ejek, tak malu takut bini. Dia rasa tak Tapi maulah. pernah tak terpaksa juga sedia baju? If you're just catching the program for the first time, I should let you know that the fifth floor is at the heart of global storytelling on the BBC World Service, bringing you the best stories from BBC journalists from all over the world. They're always like half step away from a big breakthrough. Because it just takes one good acquaintance, right? One good opportunity for them to get access to something really important. It seems in most of the cases, in 90 or maybe even 99% of the cases, it doesn't happen. But what if it happens? Journalists from the BBC's 43 language services are here to help you make sense of the world. Everyone online was talking about how there's a man who was in Kenya and he was going about in malls, really public places and meeting women, and somehow these videos have ended up online. We saw that evidence suggests that it could be being filmed on smart glasses. To excite your curiosity, his school Why? Why do so many Singaporeans dream of leaving Singapore? Yes, so we are so happy to welcome ADP List CEO Felix Lee joining us on Singapore Unfiltered. Good evening over there in your neck of the woods, Felix. I believe it's 5-something p.m. your time, and we're so happy that you're joining us today. Yeah, thank you for having me, and I am very excited to be here. All right, Felix, let's kick things off. Give us an overview of what you said in the original video and what happened next. Yeah, of course. You know, when I actually made that video saying that Singapore is underappreciated by our own people, and you know, I wasn't expecting such a big reaction. You know, frankly, I grew up in Singapore. I had the most normal childhood, and being able to have the opportunity to travel because of work and now move to San Francisco just 6 months ago, it gives you perspective, and I think it also exposes you to what the world truly is. Dah 8 malam? Alah, malam masih muda. Ini yang anda terlepas bersama kami. Penyanyi seterusnya Brunin Rhino. Lambayan tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Wow! Dahsyat, metronom dia jauh pergi. Suara dia sedap. Suara sedap. Ada iras-iras Sukma Irama. Siapa? Sukma Irama. Sukma Irama siapa? Bukan Roma Irama. Adik-adik. tak main-main kan ni? Dibijak pandaikan oleh SKV Mindtropic, tablet kunyah untuk tak bijak. I sekarang ni nak bertanyakan soalan tentang kon aiskrim. Asal usul kon aiskrim ni macam mana? Tahun 1837 Oh, ada ke buku tu? ada penulis dia Ice Tea, the most wonderful, beautiful, magnificent fool about ice cream in the world. Misal berbul. So sebenarnya kalau anda nak tahu, bila aku baca aku rasa macam ush, serius lah, rupa-rupanya kon diperbuat daripada benda ni, kertas pasir. Sampai sekarang. Janganlah, budak-budak ramai tak suka. Saya pun suka. Okey, menurut buku. Menurut buku Lepas tu ini. aku baca lagi, kertas pasir dia tu seumpama rumpai laut. Jajan rumpai laut tu. Apa rumpai laut? Seaweed. Seaweed. Maknanya ia merupakan kertas pasir yang boleh dimakan, yang berasal daripada Colombia. Okey. Asal usul aiskrim ni lah. So kertas pasir tu akhirnya diproses menjadi kon, sebab tu dia keras dan boleh tahan lama. Okey. Dan dia kesat. Feels good. It's lunchtime and the sound
soundtrack to your day is fresh out of the oven. Join me, Denise, serving up your song requests, useful trivia, and all the tasty toppings that make your midday meals super satisfying. Oh, and with a little extra cheese on the side. Grab a slice of the Lunchtime Jukebox, weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Gold 905. Sounds good, feels good. It's the music you remember. Only on MediaCorp Gold 905. Sounds good, feels good. Terry's not a second-rate singer, la. She's a singer, Third? but she's not a second-rate singer. I'm not saying, no. No, I think she's got talent. Okay, she's pretty cute. She's pretty cute. Yeah. So who have we got? Okay, let's go to the phones. Good morning, FD. Good morning, Good Alan. morning, Ellen. Jules is with us. Lavi's on leave. Sorry. Good morning, Jules. Sorry. Yeah. No worries, Alan. What are you up to? Getting my girl to school. Oh, yes. Back to school already. She's not happy. I'm happy. Yeah, I bet so. What level is she at now? She's in secondary school. Oh, okay. Yeah, it's tough. It's tough. You know, you have a holiday when you're in secondary school. Holidays are supposed to last all year round. Okay, Alan, it's true. Okay, Alan, we're going to ask you the question. If you answer it correctly, then you win $150 worth of dining vouchers from Tiffany Cafe and Restaurant. All right, Ellen, we all know William Farquhar.想要更高的现金回赠，快申请 UOB One 信用卡，不容错过！让每日生活消费尽享高达20%现金回扣。超市采购，享用冰淇淋或点外卖，使用 UOB One 信用卡，本地或海外超市消费可享高达18%现金回扣。Grab Food 和麦当劳餐饮消费更可享高达20%现金回扣。日常消费节省越多，立即前往 go.uob.com/onecard 申请，附带条件与条规，优惠仅限首次申请 UOB 信用卡的新会员。Esso 加油站即将进行调整，为感谢您多年来的支持，从6月26号中午12点到6月30号傍晚6点，到任何一家 Esso 加油站添加 Esso Synergy 燃油，一律享有25%折扣哦。所有 Esso 加油站将于6月3。Imagine the moving body using the two traditional dance forms, but you don't get to see the purity of the dance form. It's drawing inspiration. So I still kept it very dimensions of creative movement. But the philosophy of the movement comes from the traditional dance forms of Malay dance and Bharatanatyam, which is Indian dance. And the gracefulness is still there, I must say. Can you tell us more about the DADC then, Kavita, the Diverse Abilities Dance Collective? Are they part of Maya Dance Theatre or a separate grouping? No, they are part of Maya Dance Theatre. It's a community initiative that Maya Dance Theatre began in 2018 to
together with 6 dancers living with Down syndrome. So they wanted to imagine a space where their creative expression has validity, relevance, and also they want to be professional artists like us from My Dance Theatre. So it's their dream, and we're keeping it. Di dalam dan luar negara. Juga nikmati pulangan tunai sehingga 20% untuk GrabFood dan McDonald's. Raih penjimatan setiap hari. Daftar sekarang di go.uob.com/gold. Tertakluk pada syarat dan kriteria kelayakan. Sah untuk ahli kad kredit UOB baharu sahaja. Aspirasi kita serentak semasa 942. Blood circulation. Registered with KKM and halal certified. Thompson Circulon is available at your local retail or online pharmacy. This advertisement is approved by the Medicine Advertisements Board. Paradise. Yes, boss? Huh? Our website and app are down? Oh, our server got hacked and our data is gone. Relax, boss. We're using IP Server One's Nova Cloud hosting service. They can easily recover our daily, weekly, and monthly data with their automated snapshot backup feature. Plus, their engineers are always ready to help. Visit ipserver1.com now so you can go on more uninterrupted holidays. Harvey Norman Spring, the Stadium Home Big Screen TV sale is now on. Buy any 65-inch TV and stand a chance to win one of 48 units of Samsung 75-inch 4K TVs. Enjoy 0% interest installment plans of up to 60 months. Big range, great brands, unbeatable prices at Harvey Norman. Terms apply. I love this country, but sometimes the heat outside, freezing offices, raining at night, no wonder I'm coughing again. Malaysia's weather can change faster than your group chat plans. 1 minute sweating, next minute sneezing. Stay hydrated, take those supplements, and don't ignore early flu symptoms. After so many years living in this weather, you think we'd be used to staying healthy through heat and rain. This is Leah from The Light Breakfast reminding you to take care of yourself because recovering from flu as an adult, different level of exhaustion, I tell you. Need some jams to help you get through one? Let us cue your favorite tunes for you with You Say, I Play on The Light Drive with Fat Fabes. Now, don't miss it. Earn up to 20% cash back wherever your day takes you. From supermarket runs to an ice cream treat or that food delivery. With UOB One credit card, enjoy up to 18% cash back on all grocery spend, locally and overseas. And up to 20% cash back on GrabFood and McDonald's. Get back more savings every day. Sign up now at go.uob.com/onecard. Subject to qualifying criteria. Valid for new to UOB credit card members. TNCs apply. Your customers are everywhere. Scrolling, listening, watching, moving. Question is, are you? With MediaCorp, you'll reach audiences across digital, social, radio, TV, and outdoors. That's true omni-channel power, helping you reach up to 95% of Singaporeans with affordable campaigns built for your business. And when it all works together, you're ready. You're set. You grow. Call 6333-9888 or email mae@mediacorp.com.sg to book your appointment today. Visit mediacorp.sg/ready-set-grow for more. Fast Cars, non-stop entertainment. Your track list is sorted this October, bringing you the biggest names in music. JJ Lin, Split Ends. Netflix F1 Drive to Survive 8第8季的紧张局势与对手较量，是不是让你越看越上头？马上到 Astro 观看 F1 现场直播，第一时间掌握最新赛事与剧情。从 F1 赛车到羽毛球直播赛事，再到英超联赛的精彩内容应有尽有。立即签购 Astro One， 每月仅需74令吉90仙起，其中包含 Netflix 和4个 Blockbuster 频道。预知更多详情，浏览 astro.com.my。需符合条规。MyFM 交通报告由 GWM 为你呈现。首先看到在 NKVE 21.2公里处发生了一起交通意外，从布吉兰站前往国的达曼萨拉交通堵塞。同时，在柔佛瑟奈大道前往瑟奈市中心的路段发生了一起交通意外，从印大布绕过来的路段目前已经出现了车龙。另外，在 GCE 在 Plus 右转处也发生了一起车祸，从拉大出口前往苏麦部落的路段已经出现了缓慢行驶的情况。如果您有任何交通警报要通知我们，可以通过 WhatsApp 短信016-529-7777。GWM 造成的损失难以量化，法令也针对最严重的
影像类伤害行为，设定最低的赔偿额。以滥用私密影像来说，每张照片或者是每段录影，受害人可以获得至少5000元的赔偿，对平台的索偿则高达50万元。如果受害者想要通过民事诉讼索偿，必须按照规定到律政部网站填写和填交网额，相关的平台或管理员就必须做出合理的回应。互联网安全委员会总监黄永吉说，被列为指定平台的业者必须在规定的时间之内处理相关的有害内容，比如涉及性器官的私密影像或者是儿童虐待影像，必须在6个小时之内处理。中国精选线路震撼登场，畅游张家界与多彩贵州，乘伊春号豪华专列、南北疆与西藏 Hello Panda 专列和最新长江邮轮揽月号，双人报名最高省1400元 ，DBS POSB 卡再享高达119元折扣，限时抢购配套高达50%折扣，立即报名送越南富国岛来回机票，还能赢幸运大奖。ESA 20周年展销会7月10日至12日 ，Marina Square 2楼中庭 ，ESA 最棒。陪伴你的每一天，963好时光，好歌，好 FM。ஒரு 6 வருஷமாக என் பிள்ளைங்க வந்து எல்லா சிண்டா திட்டங்களையும் பங்கிட்டிருக்காங்க. இப்ப 2 பிள்ளைங்களும் சிறப்பாக செய்றாங்க. சிண்டாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்கள் பிள்ளையும் வாழ்க்கையில் முன்னேற நாடுங்கள் www.sinda.org.sg/student. அதிக பணத்தை திரும்ப பெற இப்போதே UOB One கடன் அட்டைக்கு விண்ணப்பம் செய்யுங்கள். தவறவிடாதீர்கள். உங்களின் தினசரி செலவுகளில் 20 விழுக்காடு வரை பணத்தை திரும்ப பெற்று கூடுதல் சேமிப்பை அனுபவியுங்கள். தினசரி பேருந்து மற்றும் ரயில் பயணங்கள், வீடு திரும்பும் பயணம் அல்லது இணைய வழி பொருட்கள் வாங்குதல் என எதுவாக இருந்தாலும் UOB One கடன் அட்டை மூலம் ஆண்டிற்கு 2600 வெள்ளி வரை சேமிப்பை பெறுங்கள். கிராப் பயணங்கள், ஷாப்பிங் மற்றும் சிக்ஸி கோ ஆகியவற்றில் 20 விழுக்காடு வரை. 6月29号星期一，农历是5月15，时间是早上7点。18都大巴窑汕头海鲜，阿公阿嬷寿宴赠送5子寿桃，马上拨电62788889预定。by Renee. This one is ready for Rapture and it was actually released last week, so we touched on it just a bit. And yo, this EP is so well done. Man, shout out to Renee. They actually released this EP ready for Rapture as a timely reminder to be true to yourself and go after what you desire. Indie pop track that they wrote with the help of Hong Join and Liu Lo. So it's all about chasing the dream and don't really care about the fear and chase their ambition. Fake it till you make it. So here it is. This one is a brand new one by Renee from the brand new EP. Here it is. This one is However Long It Takes. Go right here for Indigo On 987. Updates on Mix. Don't let fuel costs slow you down. Drive smarter with the GWM Haval A6 HEV. Mix traffic update coming up. Good morning, this is Amy. On the NKVE, it's congested from Bukit Lanjan heading towards Kota Damansara due to an accident on the right lane at kilometer 21.2. Also expect heavier traffic than usual. Adam heading towards Subang, also due to an accident on the right lane at kilometer 10.7. Onto the GCE, expect heavier traffic than usual from the Lapa exit heading towards Sungai Buloh due to an incident reported at the Cross Highway turnoff. And over in Johor on the Senai Highway, Razors report of an accident near Saling heading towards Senai Town that's causing delays from Indahpura. In
there are any videos or pictures of traffic incidents that you want to share with us, send us a WhatsApp at 016-529-7777. The Mix Traffic Update with GWM. For a limited time, enjoy extra 3,000. 如果你係 work from home 喺屋企做嘢嗰陣，硬係覺得焗住，不妨試下喺 YouTube 或者其他嘅音樂平台，可能會有所幫助嘅。原來啊，專心嘅秘密唔係要絕對嘅寧靜，而係要啱好嘅干擾。人生都係一樣㗎，有時少少嘅寧靜，反而能夠激發到最好嘅靈感。原來可以咁，凡事換咗新意，諗一諗，讓你 Hanser 劉家珍。988早点2，坚持感言，我是严艺格。负很大的责任，然后还有一些店哦，还有一些那个便利商店，甚至在外面抵制洪明府，就说洪明府不准进来便利商店。网上有很多那种 AI 攻击跟取笑这个教练的一些影片。一开始我还在想说，这个教练他只不过是带队，因为打得不好也不是完全是教练的错。对啊，了解了一下之后才发现，因为在一些关键的赛事，这个教练做了一些大家都不理解的决定。比方说，在一个很关键的比赛，他好像把他没有派最重要的成员出出战，然后就被很多人说。你是怎么当教练的？对，留他们干嘛呢？就赛场外干嘛呢？啊，就是你不应该这样子排兵布阵的啊，然后就把这一次韩国没有进入世界杯的这个算是32强的责任就归咎于洪明甫身上。哦，很难讲哦。为什么你这样子？因为通常都会往这个方向想嘛。这你干嘛？我们如果一般人都知道应该这样子派球员下去，可是为什么你却不让那个？Kita ini diwajibkan untuk mengenali diri kita sendiri sebagaimana firman Allah yang tadi kita bedah di dalam surat Al-Zariyat 21, perjalanan terjauh manusia itu adalah mengenali dirinya sendiri. Maka setidaknya apa perkara-perkara yang harus kita mengerti. Maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi ada beberapa hal penting yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri sebelum kita nanti melanjutkan kepada yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Gimana sih mau berdamai mengenali diri sendiri aja belum kok. Makanya akhirnya yang pertama ada beberapa pertanyaan besar yang tentunya kita harus tujukan kepada diri kita. Perang bendera daripada parti politik yang bertanding. Tinjauan RTM di sekitar kawasan N41 Puteri Wangsa mendapati bendera-bendera parti sudah banyak dipasang di lokasi strategik termasuk di sepanjang jalan utama serta rumah kediaman. Bendera parti terutama Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN kini menghiasi pemandangan antaranya di Jalan Tun Teja 2 dan Jalan Puteri Wangsa. Memasuki hari kedua kempen pilihan raya Negeri Johor ke-16, calon Pakatan Harapan bagi Dewan Undangan Negeri mengundi menerusi pendekatan berteraskan kasih sayang dan kebersamaan. Beliau berkata, fokus kempen adalah mendengar sendiri pandangan rakyat serta memahami keperluan mereka. Menurutnya, antara isu yang paling kerap dibangkitkan pengundi setakat ini ialah kesesatan lalu lintas, jalan berlubang dan pemilikan rumah dalam kalangan golongan muda. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar undang-undang pilihan raya atau berunsur 3R sepanjang kempen pilihan raya. Ya, bagaimana ketika dia mendapatkan pelajaran, ya, atau sebagainya. Ya, cerdas. Menurut kita tidak sama dengan cerdas menurut Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sibuk mengoreksi diri adalah tanda kecerdasan seseorang. Maka bagaimana ukuran kecerdasan yang Rasulullah sampaikan? Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya atas kesalahan-kesalahannya, atas dosa-dosanya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas. Di dunia dia bersihkan segala macam dosa-dosanya, ya, segala macam kemaksiatannya,
untuk amal akhiratnya dia beramal. Dia beramal sekarang untuk amal akhiratnya. FIFA World Cup 2026. Terms apply. Hi sayang, it's mommy. No, nothing's wrong. I need to watch you again. So babe. Saw something funny on the TV and thought of you. That's all. Call me that whenever. Not. So. Whenever I need to call. 10 minutes, your voice. That's the whole thing. Argentina, Spain, England, the Three Lions, Netherlands and Belgium largely have progressed smoothly, and don't worry, there were some surprises such as Ecuador beating Germany in one of the matches, while strong showings from African and Asian side, I must say, from Ecuador. Well, nevertheless, I should say it was really interesting. Right now, favorite teams eyeing for France, Argentina, Spain, England and Brazil are among the top contenders. But France has looked sharp. Well, big wins over Norway and Senegal. That's during the group stages. And now, the group stage, the round of 32 fixtures. All right, let's take a look at the fixtures after some interesting matches this morning. Yeah, okay, here we go. 32, best of 32. South Africa, Canada, 3 a.m. Malaysia time. And then you've got Brazil and Japan. ஹலோ கலைவாணி. ஹாய்ண்ணே. இனிய காலை வணக்கம். நீங்க ஜென்சியா? காலை வணக்கம்ண்ணே. ஆமாண்ணே, ஆரம்ப ஜென்சி 1990 பிறந்தேன். கேளு. ஆமா, எல்லாமே வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஜென்சி கூட வேலை செய்யறது கஷ்டம்னு. ஆனா வந்துட்டு எங்களுக்கு ஜென்சி தான் வந்துட்டு அந்த கீழே என்னது எங்களுக்கு கீழே என்னதுன்னு தெரியல. ஆமா, அவங்க கூட வேலை செய்யறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். 13 வயசுல இல்ல இதுக்கு முன்ன 90s கிட்ஸ் சொல்றேன். ஓகே சரி. இத 90s கிட்ஸ் உங்களை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, ஜென்சியும் உங்களை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னானே 1997ல பிறந்தவங்க கொஞ்சம் ஐடி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு டெவலப்பா இருப்பாங்க. ஸோ ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது வேலை கொடுத்தா நம்ம பட்டுன்னு செஞ்சிருவோம் பாருங்க. ஆனா வந்துட்டு அந்த 90s வந்துட்டு கொஞ்சம் வேலை கொடுத்தா யோசிப்பாங்க, மெனுவெல்லாம் செய்ய எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம சீக்கிரமா செஞ்சா ஒரு பிரச்சனை ஆயிருது. 90s நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இவங்க 90s கிட்ஸ். ஜென்சி அடைய கம்ப்ளைண்ட். ஆமாண்ணே, ஏன்னா வந்துட்டு என்ன டைம் லைன் கொடுக்காம வந்துட்டு சீக்கிரமா செஞ்சு முடிச்சிடுறீங்க, டிமாண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு ஜென்சியை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. yang jadikan dia sebagai satu motivasi. Habis malam dia akan mengamuk-ngamuk. Kenapa? Takut. Aku tengah buat teater. So, senang kita aku nak beritahu yang bila apa-apa jadi kat kita, kita kena pilih. Sama ada ikhlas tetapi kemarahan kita, kita pendam kemarahan kita dan kita cakap ini ujian aku akan lalu dengan tenang. InsyaAllah kita akan dengan berfikirlah sikit. The brain is not braining today. Layan fikirlah sikit. Setiap pagi bersama Nabil, Pak Azad dan Radin. Mata tentang mata. Ini tidak tentu. Tak boleh kan? 云郑从今天起可免费试搭轻快铁第3干线1个月，试搭期将会在7月30号结束。他表示，在免费试搭期7月底结束后，从8月1号起，上安南线将正式纳入迈50计划。所有已购买迈50月票的乘客都可无限次乘搭包括上安南线在内的所有吉隆坡快捷托铁路服务。我国将和越南强化旅业及文化领域，包括发展保健旅游及清真旅游。
旅游艺术及文化部长劳动司张庆信指出，他在澳门出席第13届旅游部长会议期间，同越南文化体育及旅游部长黎世芳兴讨论这件事，而对方也告知我国与越南在旅游、文化及艺术方面拥有共同的优势。张庆信在脸书发布表示，黎世芳兴也表明，由于在我国发展保健及清真旅游，同时也希望两国能扩大交流，并进一步加强合作关系。教育部将针对获得录取报读教Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Dinas Kesehatan Kota Batam terus memperkuat upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi. Selain tingginya mobilitas masyarakat sebagai kota perbatasan, rendahnya kesadaran kelompok beresiko untuk memeriksa diri hingga stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS masih menjadi hambatan utama dalam penanggulangan penyakit tersebut. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmatjadi, penanganan HIV dan IMS tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menghilangkan stigma serta meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan sejak dini. Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males. Kenapa sih ngomel-ngomel? Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya. Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup. Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh. Daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax. Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah stopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital. Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun. Minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. 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 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat, dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan Uniten bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai Uniten. Ada orang yang Ustaz, anak tabiat anak memang kasar Ustaz. Anak tabiat anak suka memaki, anak tabiat bisa dirubah. Perlu perjuangan. Pernah melihat ada orang yang kurus krempeng, dapat 2 tahun ketemu antum, kekar dia. Badan bisa. Mungkinkah dia mengatakan, antum kok bisa kekar? Iya, anak berdoa. Ya nggak cukup lah doa. Butuh usaha. Enggak, anak berteman dengan orang-orang yang kekar. Ya nggak bisa juga. Tetap ada usaha. Maka perjuangan itu perlu kita lakukan. Dan Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh ingin menyucikan dirinya, ingin mencari jalan menuju Allah, lanahdiyannahum subulana. Kita akan kasih petunjuk sama. Hidup ini tidak pernah menjanjikan jalan yang sentiasa mudah.
Akan ada saat yang kita rasa kehilangan, dikhianati, gagal dan menangis dalam diam. Namun janganlah sekali kita berhenti berharap kepada Allah. Mungkin apa yang kita anggap sebagai pengakhiran sebenarnya, saudara, adalah satu permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Teruskan melangkah dengan sabar kerana setiap langkah yang disertai dengan tawakal tidak akan pernah sia-sia. Kesabaran mungkin pahit pada hari ini, tetapi buahnya sentiasa manis pada waktu yang telah pun Allah tetapkan. Allah tidak memcepatkan sesuatu kerana kita mendesak, dan dia tidak melambatkannya tanpa hikmah. Percayalah saudara, waktu yang Tuhan sentiasa berikan adalah yang terbaik. Yang paling penting, jangan menyerah kerana doa yang dulu makbul. Teruskan berdoa kerana berdoa itu adalah senjata. Selain teruskan bersabar dan teruskan berusaha. Kadang-kadang Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami, dan mungkin juga yang baru